Ayah, selipar adik putus. Tengok. Oh, selipar putus tak apa, Dik. Jangan kita putus hubungan dengan Allah je. Uyo, ayah dah macam ustaz lah. Habis tu, macam mana adik nak pergi mengaji kalau selipar adik dah putus? Boleh repair lagi ni, Dik. Nak repair macam mana? Ayah dah putus macam ni. Nak pakai macam mana? Baik beli selipar baru je. Boleh repair ni. Nanti ayah repair. Jom. Ayah repair dulu. Ayah, kita nak repair selipar ni. Bukan nak repair kereta. Ayah nak ambil bekas panah je dalam ni. Aik, bukan ke bonet kereta ni dekat belakang ke ayah? Ayah dah handmade kereta ni. Monet kat depan, enjin kat belakang. Macam Volkswagen tu. Uyo, pandai ayah buat ya. Habis tu nak buat macam mana ni ayah? Sekejap. Mana paku satu ni. Nah, mari sini ayah buat. Boleh ke letak paku ayah? Nanti kan kena kaki adik kan? Boleh je. Masukkan ni dia dulu. Lepas tu letak paku macam ni. Ketuk je. Biar dia tembus. Tolok macam tu sikit. Kan dah boleh pakai. Oh, senang je. Cuba pakai. Lah ayah. Kuat. Macam selipar baru. Kan, selagi benda kita boleh repair, kita repair, Dik. Baik ayah. Adik dah lewat ni. Adik pergi mengaji dulu ya ayah. Hati-hati Bye.